Anak-anak muda yang nak beli kereta selalu datang di kedai saya, ibu bapa yang teman mereka sekali, bermaksud di sisi mereka lah. So, waktu design agreement, selepas penerangan semua, ibu bapa mereka siap buat remind kepada anak-anak mereka lagi. Dek, bulanan ni semua adik okey ya, sebab bayar bulanan ni bukan 1-2 tahun saja. So, bagi anda, remind jenis ni adakah satu nasihat yang baik atau ibu bapa sedang halang anak mereka membeli kereta? Kalau fikir yang segi baik adalah ibu bapa mereka sedang remind mereka, bermula hari ini, tanggungan anda sudah bermula. Setiap bulan, perlulah menyimpan satu duit untuk bayar bulan kereta. Kalau bagi orang yang fikiran kepada yang tak baik adalah, kenapa ibu bapa ni macam halang saya beli kereta saja? Saya teringin nak pakai sebuah kereta. Tak bolehkah macam tu? So, sampai hari ini saya nampak, saya berfikir balik, perbualan ibu bapa dengan anak mereka tu sama jugalah ibu bapa terhadap saya. Waktu saya nak beli kereta, mereka pun akan buat remind jenis macam ni. Pada masa tu, saya berfikir ibu bapa sedang halang saya. Tetapi sampai hari ini baru saya faham, remind itu, nasihat mereka tu adalah baik untuk kita. Kerana selepas kita ambil kereta, tanggungan setiap bulan sudah bermula. Dia bukan macam di waktu sekolah kita lagi, boleh hidup dengan cara relax, boleh kita tak nak, kita boleh tak nak terus. Bukan lagi sebegitu. So, kehidupan ni selepas kita sign agreement semua, dia akan berubah sikit. Tentang kereta tu kita perlu buat penjagaan bulanan, minyak, dan setiap tahun pembayaran insurans road tax. Itulah tanggungan yang perlu kita fikir baik-baik. Apa-apa nasihat yang diberi oleh ibu bapa kita, mesti mereka sudah pernah melalui jalan yang kemungkinan di waktu yang susah, terpaksa sangat, barulah hari ini mereka akan remind balik kepada kita. Saya Aing, gadis Yuska Utara dari Bunli.